بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Kamar Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Si Tukang Cerita. Nama saya Acap selaku host podcast Kamar Remang yang akan menyampaikan pelbagai kisah seram, misteri, mistik untuk anda semua para penggemar kisah-kisah tersebut. Kepada anda yang dah like, share dan subscribe channel Si Tukang Cerita ni, Acap ucapkan jutaan terima kasih. Dan kepada anda yang mungkin baru je jumpa ataupun baru layan semua konten-konten Acap ucapkan selamat datang dan Acap harap anda pun boleh tekan butang like, share dan subscribe tu supaya channel ni dapat lebih berkembang lagi di masa akan datang. Mesti korang tertanya-tanya, kenapa muka Acap tak ada? Kenapa muka Acap tak ada? Sebab Acap nak jadi sedikit misteri hari ni kan. Alright gang, minggu lepas Acap ada buat live di TikTok. Kemudian Acap buka satu section ataupun satu segmen di mana para penonton boleh berkongsikan kisah seramnya kepada Acap. Jadi malam ini Acap nak kongsikan perkongsian daripada seorang rakan kita yang nak dikenali namanya sebagai Acap pun tak ingat apa nama dia. Macan Putih kalau tak silap Acap. Jadi geng, mari kita dengarkan kisah daripada Macan Putih tentang dia berkawan dengan bunian. Ayuh, kita dengarkan kisahnya. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar? Dengar. Boleh perkenalkan nama? Okey. Nama saya Macan Putih. Macan Putih, okey. Panggil Daripada saya Macan mana Putih. tu? Saya asal saya Gerik. Gerik Perak. Okey. Tempat yang kisah terbaru apa ni, bus accident kan. Ya, betul. Tu kampung saya tu. Oh, ya ke? Ha. So, macam mana keadaan kat situ? Okey dah dah dibersihkan semua kan dia punya. Malah bersih lah. Cuma situ memang kawasan kemalangan. Memang kerap berlaku kemalangan. Oh, ya ke? Cuma kalau orang baru yang lalu ke situ, yang tak biasa lalu jalan tu, memang orang kata apa, risiko sikit lah. Sebab dengan binatang liar lagi, dengan keadaan jalan lagi yang gelap lagi. Betul. Tapi kalau siapa yang pergi tu hati-hati lah. Betul. Saya tengok keadaan jalan ni pun macam uish. Betul. Kalau bawa bawa kereta motor pun boleh terbabas sebab lubang banyak kan. Ya, betul. Itu kalau bawa kereta paling tidak pun, paling kalau nak laju pun 60 pun dah seriau lah tu rasanya bawa kat situ. Jadi kalau nak pindah halam, boleh lah lalu jalan tu. Oh. Tak apalah bang. Okey. Apa yang nak dikongsikan memang malam ni? Ikut kisah saya banyak. Cuma malam ni saya sembang santai lah. Sebab saya banyak ada kisah misteri juga ke Jalan Gerik ni bro. Memang ada. Banyak kisah sebab situ kawasan hitam. InsyaAllah nanti Acap akan carikan juga cerita pasal Gerik ni. InsyaAllah. Sebab saya ni daripada kecil memang bergelumang dengan benda-benda mistik, kebatinan, persilatan. Jadi dah biasa main benda itu. Ya saya kata pasal bunian ni kisah macam ni. Ni dah lama dah kisah ni, tapi bunian tu still dengan saya lagi lah. Oh ya ke? Ya. Alright. Ya, kisah dia macam ni. Masa tu saya belajar kat Politeknik. Saya belajar kat Politeknik. Jadi ada kawan saya ni, dia nak bagi saya pinggan mangkuk dengan selimut. Sebab saya baru pindah rumah saya orang lain.
Jadi dia kata, Riz, nanti datang kat sini lah. Saya nak bagi barang sikit. Tak apalah. Jadi kami berjumpa dekat depan pintu guard. Dekat situ ada pokok kelapa. Jadi pokok kelapa pandan tepi pagar. Okay, jadi saya pun ambil lah barang, sembang. Habis sembang tu saya balik rumah. Lepas tu malam tu saya tidur lah dalam bilik saya. Sebab rumah sewa kami rumah 2 tingkat. Dalam taman tu salah satu penyanyi yang tinggal situ tu Ijam Medicine. Okey. Jadi malam tu saya tidur. Kebetulan malam tu saya macam mamai sebab kami buka tingkap. Sebab panas. Jadi saya perasan kawan saya bukan bangun lah, dia macam terjaga. Dia ambil handset, dia suluh pakai lampu skrin saja, bukan lampu belakang, lampu skrin. Dia suluh kat saya. Lepas tu dia tarik selimut, dia menggigil. Jadi saya pun tengok tak apalah, dia menggigil, lantaklah dah. Jadi tidur. Besok pagi tu masa dekat kelas, kami satu kelas kuliah. Dia kata, Riz, malam tidur lena. Saya kata, alhamdulillah tidur lena. Kenapa? Kau tidur malam atas apa? Atas bantal lah. Atas bantal. Lena. Empuk dia dah. Empuk dah. Lembut kat malam bantal. Padahal bantal aku keras lah. Lepas tu dia cakap, kau tahu tak, kau tidur atas perempuan tak? Saya kata, kau ni biar betul kata perempuan. Kata betul. Kau perasan tak malam aku bangun, aku suluh lampu handset. Kata ada perasan biar aku mamai lah. Kenapa? Masa aku suluh tu, perempuan tu pakai jubah putih, rambut panjang. Betul-betul kau duduk betul-betul. Macam dia tengah riba, kepala kau betul-betul atas paha dia. Kau rasa tak ada orang belai? Aku tak rasa sangat tapi rasa lembut lah. Macam orang pegang pipi. Tu lah dia kata. Lepas tu saya pun, ya betul kau ni rambut panjang. Saya kalau rambut panjang saya fikir ponti lah sebab saya selalu jumpa ponti. Kata ni ponti tak tahu tapi memang malam tu aku tengok sebab perempuan tu dia tengok aku je senyum. Saya pun dah meremang. Jadi saya pun tak melengak masa tu, saya telefon guru saya. Okey. Saya kata guru saya ni kiai. Saya kata, Assalamualaikum cik, nak tanya. Semalam kawan cakap dia nampak saya tidur atas perempuan. Lepas tu dia bergigil, dia kata rambut panjang dah. Perempuan tu manis kan, muka manis kan, macam senyum. Lepas tu pakcik dia kata, kamu ada main buah pokok tak? Saya kata tak ada. Kamu ada duduk buah pokok tak? Saya cakap tak ada juga. Lepas tu saya kata tak apa. Dia cakap tak apalah, kalau kamu tak ingat, kamu fikir dulu dah. Dah ingat nanti telefon pakcik balik. Saya pun okey tak apalah. Dalam 5 hari lepas tu saya fikir, saya dah ambil barang atas. Saya cakap telefon pakcik saya balik. Saya kata saya dah ambil barang orang dekat buah pokok. Lepas tu dia kata itulah perempuan tu. Dia kata siapa tu? Itu bunyan dah. Dia kata kat bawah pokok tu ada satu bunyan, dia tinggal kat situ. Dia tengok kamu sebab dia rindu kat anak dia. Dia rindu kat anak dia, tapi anak dia ni pergi belajar ilmu agama dengan ilmu kebatinan. Tapi tak balik-balik. Pula. Lepas tu dia tengok lah masa saya duduk bawah pokok tu, dia nampak saya ni kira memang mirip seakan-akan anak dia. Dengan saya suka belajar, suka menuntut ilmu. Saya belajar kebatinan, saya belajar persilatan, saya belajar perubatan. Lepas tu dengan perangai sama. Lepas tu dia kata saya ni tak suka menunjuk, dia ni low profile. Jadi dia datang malam tu. Dia tanya tu dua-dua saya. Lepas tu saya kata dekat pakcik dia, tak boleh halau lah. Dia kata tak boleh halau. Sebab benda ni nak duduknya hal dia rindu anak dia akan datang. Macam tu. Aduh. Jadi saya cakap kepada pakcik dia, tak boleh ke halau sebab jadi macam setiap malam memang dia akan datang. Bila saya semayang, sebab saya semayang bilik atas, dia boleh duduk dekat pintu grill, dekat tingkap grill tu, bilik atas. Okey. Dia duduk kat situ? Dia duduk situ. So abang nampak lah?
Nampak lah, kita nampak mata saya memang nampak. Oh. Dia tengok senyum lah. Lepas tu saya pun lipat sejadah, saya berlari lah turun. Okay, lepas tu saya cakap, saya pun guru saya kata tak apa, biarlah je tengok. Lepas tu masa saya telefon tu, guru saya kata cuba di atas. Di atas tengoklah jadah situ kan. Saya cakap, ambil tak halau dia pakcik. Dia tak payah halau. Dia kata biar. Lepas tu saya cakap kat benda tu, kalau boleh pergi dah kata, sebab saya takut dah. Jangan tengok-tengok macam tu. Kalau boleh nak tengok, datang kat bawah ke, apa ni, depan rumah ke, ni dekat tingkap. Sebab pelik perempuan duduk kat atas, dekat rumah atas dekat tingkap. Yalah. Punya pakaian putih je, pakaian je macam kata macam baju kebaya tu. Okey, faham. Memang lawa lah. Kalau ikut bentuk badan dia memang cantik lah. Macam orang kata kalau kita tengok pun berdarah hidung. Memang lawa. Tapi usia dia dah 100 lebih. Okey. Tapi Abang pernah lawa. berinteraksi dengan dia? Selalu. Semalam pun dia datang malam. Oh, ya ke? Selalu apa yang disembangkan bang dengan dia? Sembang selalu. Dia bagi salam. Dia kata lama tak datang ni. Tak tengok. Dia kata tak apalah datang. Ini nak melawat datang. Sebab anak saya hijab terbuka. Dua-dua. Semua? Dua-dua anak? Ada 2 orang anak. Dua-dua hijab terbuka? Anak 4 tahun dengan 2 tahun. Lepas tu saya cakap dah dekat tu, nama dia Ibu Salmiah. Okey. Saya kata dia okey kalau abang reveal nama dia ke apa ke, dia tak marah. Dia okey, tak masalah. Lepas tu saya cakap lah, jangan, masa saya belum berkenal dia, saya cakap lah, jangan duduk kat tingkap tu, kata saya takut. Kau boleh balik lah kata. Macam halau dah. Tapi masa saya halau tu, dia keluar daripada, dia bukan lompat lah, dia macam turun daripada atap tu. Dia keluar pintu pagar. Dia menangis. Dia menangis tu, kawan saya semua dalam rumah tu semua dengar. Dia kata, ni ada perempuan menangis ni. Lepas tu kawan saya carilah dalam rumah, tak ada perempuan. Tapi saya cakap lah, tu perempuan kat luar tu tengah nangis. Tu saya cakap lah, bunian. Sebab pada tu kawan saya kata, macam lah dengar perempuan menangis. Lepas tu, start pada tu, saya cakap, kalau datang nak tengok boleh, bagi salam dulu dah. Satu lagi, jangan segah saya kat depan muka pintu. Ataupun pintu bilik air kan. Sebab saya dia ada latah. Okay. Bukan latah macam orang kampung biasa ni. Saya latah saya, tangan saya akan naik. Nasib lah. Lepas tu, start pada tu, dia kata apa, saya datang ni, sebab saya selalu tengok kamu ni suka berzikir. Jadi, bau tu wangi. Lepas tu dia kata kamu punya aura tu tarik makhluk-makhluk gaib yang Islam ni. Okay. Kata benda tu, dia kata boleh kalau nak berkawan boleh. Cuma saya tak nak pelik-pelik lah, saya cakap. Jadi tak ada perjanjian, tak ada apa. Jadi start malam dia akan datang. Macam semalam dia datang, dia tengok, dia senyum-senyum. Tadi pun dia datang kat tadi. Anak cakap, ayah, belakang ayah ada hantu. Mana? Tu? Saya tengok, Ibu Samiah, tak apalah. Lepas tu balik lah, tadi dia balik lah. Ada dia hantu dia maknanya dia menyerupai sesuatu yang budak cakap. Mungkin budak ingat benda tu hantu lah. Hantu lah, bukan hantu, dia bunian. Warna putih tapi wangi lah. Kalau nak tahu dia datang tu macam mana bang? Mungkin ada macam angin dulu ke, ataupun ada apa tanda-tanda dia? Bau bunga melati. Bau bunga melati bau bunga melati. Okey. Kalau contoh kalau macam abang pergi berjalan, pergi ke Johor ke, pergi ke Kelantan ke apa ke, benda ada tak, pernah tak diikut datang ke apa ke? Dekat dengan saya memang dia selalu ikut. Bunian tu, lepas tu banyak lagi lah. Ada bunian-bunian lain yang mana dekat kosan ni yang kenal pun datang ikut. Kadang-kadang kalau macam ada orang minta buat perubatan pun, dia akan datang sekali. Abang ada buat perubatan alternatif jugalah? Buat saka, santau. Betul ke kalau bau bunga melati masuk dia datang. Tengok pada keadaan. Sebab dia ada dua. Ada yang jahat, ada yang baik. Kalau jahat ni selalunya kalau bunga melati ni kadang antara dua lah, ponti ataupun cik lang. Tapi kena pandai lah. Tapi abang punya ni bunian yang itu bunian. Sebab saya memang, kita punya aura lebih pada
Kalau hajat memang susah nak hampir lah, tak berani. Ada yang kat sini bertanya, Cik Lan Shop tanya, betul ke kalau bau bunga melati maksudnya dia datang ataupun dia lalu? Tengok lah. Kalau tengok tempat tu lah. Kalau rumah ni dalam keadaan macam rumah sekarang kan. Okey, mana benda tu baik. Kalau duduk macam pergi tengah hutan, tempat tu kotor. Faham lah. Dia tengok keadaan tempat, keadaan suasana tu. Sebab saya punya kelebihan ni dah berbunga hati, tapi sekali macam macam saya punya kelebihan, siapa yang duduk dengan saya hijab terbuka. Okey. Saya baru teringin nak ajak abang datang ke kita punya studio kan. Tapi kalau duduk sebelah hijab terbuka, sudah. Abang duduk kat mana? Saya KL. KL kat mana? Saya dekat Setapak. Dekat mana? Setapak. Lah, saya dekat Pasar Baju section 2. Oh ya ke? Ini kalau duduk sebelah boleh terbuka hijab, masalah juga ni bang. Ini saya buka satu kisah yang hijab terbuka. Boleh Okey, boleh, tak masalah. Kisah dia macam ni. Kisah ni masa saya belajar lah. Masa tu saya buat assignment, jadi saya cakap ke kawan saya. Jom kita keluar lepak malam-malam, minum ke makan kacang lah. Saya tak isau rokok. Saya memang tak isau rokok, isau habis pasal tak pernah. Jadi kami pergi ke section 5 Shah Alam. Okey, section 5 Shah Alam ni dia punya tempat dia taman rekreasi. Pagi taman rekreasi, tapi bila malam dia akan jadi alam lain. Ini sahih Ini reality. Saksi pun masih hidup lagi. Ada dekat Dengkil, ada dekat Kelang, ada dekat Penang dengan Temeloh. Okey, malam tu kami pun jadi bila kami nak pergi lepak, kami naik satu kereta. Rupanya bila kami sampai tu, rupanya ada saya punya senior dah politeknik. Mereka pergi dalam 18 orang lah, satu tim. Okey, salah seorang daripada mereka tu, senior saya tu, ada seorang tu dia punya dampingan je jin Islam. Okey, dia punya power dah. Dia duduk dekat Shah Alam, tapi dia punya mata dia boleh nampak sampai ke Johor. Dia boleh tahu orang tu pakai baju apa, tengah buat apa, sampai tak tahu. Sebab jin Islam tu bantu, dia pakai mata jin lah. Dia dah jumpa banyak ustaz untuk buang apa semua ni, tapi jin tu tak nak pergi sebab dia kata jin ni suka dia sebab dia suka puasa. Lepas tu jaga semayang dengan mengaji. Disebabkan tu. Tapi dah ada perjanjian lah. Lepas tu satu lagi tim silat harimau. Ini saya tak tahu daripada mana. Mereka datang 3 biji motor, 6 orang lah. Kalau 3 biji motor 9 orang tu pelik lah, sebab 3 orang ni kan. Ya, betul. Jadi malam tu kami lepak. Saya punya niat datang nak makan kacang sebab kami malas nak stres. Jadi kami bentang tika betul-betul kat parking kereta section 5 tu. Ni kisah betul sampai sekarang saya jadi macam menyesal sikit lepas kisah tu. Masa kami sembang, kawan saya cakap, nak tengok hantu lah. Dia kata tengok hantu lah. Tak apa, tunggu kejap. Saya kata dalam 3 minit nanti dia keluar. Okey. Dan macam saya bukannya panggil, saya cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada poni-poni kat sini, minta tolong keluar lah. Kami datang ni nak silaturahim. Jadi sahabat-sahabat saya datang nak tengok. Memang dia keluar. Ada pocong tu, dia keluar bunyi ting 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 ting. Tahu bunyi macam orang ketuk, orang jentik cawan tu. Jentik. Okey. Ting 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 tu. Lepas tu betul-betul kat belakang tandas tu. Daripada tempat saya duduk tu dengan tandas tu dalam 15 langkah kot. Macam tu. Memang jelas pocong tu muncul real. Malam tu semua yang ada kat situ semua nampak. Ni real bang. Lepas tu saya kata kawan saya, kebetulan masa tu kami ada kamera Nikon tu. Itu. Pakai lens kan. Jadi saya kata kawan dia, nak masuk ke nanti hantu? Dia tak nak masuk. Lepas tu saya pesan, apa yang hang terdetik ke hati hang, mana hang nak tangkap, ambil je gambar. Jangan tengok lah. Jadi dia masuk dekat section 5 tu punya taman rekreasi tu, dia ambil je, snap je gambar. Dalam gambar tu kami dapat 896 keping gambar real.
800 lebih? 800 lebih sebab dia main tangkap tak. Yelah, dia main 800. snap je kan. Tak 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 tak. Snap. 800 lebih tu gambar real. Tak ada macam orang kata apa, macam paranormal kan bunyi macam nampak macam orang kata op yang macam cahaya putih apa semua tu kan. Main Kedah ni tak, memang real bang, lillahi ta'ala juga. Salah banyak lah gambar. Ada satu tu kebaya hijau. Kebaya hijau tu datang betul-betul depan lens. Betul-betul nampak apa ni, baju kebaya hijau tu nampak bunga-bunga dia, manik-manik dia semua nampak real. Lepas tu Pontianak dekat tempat duduk macam orang kata apa, macam orang kata apa ni, parking. Dia macam parking tu ada kursi. Betul-betul Pontianak tu duduk tengah-tengah. Dia kembangkan, dia kata apa, macam depa kan dia punya tangan. Nampak pakaian putih je real. Lepas tu atas pokok pula ada orang tengah peluk pokok dalam tiga pokok lah. Tiga pokok, setiap pokok tu satu-satu lah. Kain putih tengah peluk, muka pucat. Tu real. Lepas tu kepala harimau besar apa ni, besar pintu dekat bahagian dekat batu apa ni, batu macam batu tempat kita lepak lah. Ada satu. Lepas tu ada satu lagi gambar. Pukul 3.45 pagi. Gelap, tak pakai flash. Memang tak pakai flash, tak ada lampu, tapi bila kita ambil gambar tu sebiji macam pukul 12 tengah hari. Ui. So terang lah gambar tu. Terang. Memang terang. Macam pukul 12 tengah hari, macam kita macam tengah hari. Tapi padahal pukul 3.45 pagi. Lepas tu ada satu gambar lagi. Yang itu saya tak ambil. Yang gambar pocong tu tak sempat ambil. Cuma ada satu kelibat tu betul-betul belakang tandas. Dia berjubah merah. Saya sembang pun meremang. Dia berjubah merah. Dia jubah dia kembang tau. Dia kembang ke bawah. Lepas tu tangan hitam. Lepas tu ada kuku panjang. Lepas tu bertanduk. Apa benda tu? Itu saya tak tahu. Nak kata jin tak tahu, tapi memang bertanduk. Dia tanduk dia ada 3. Lepas tu dia pada tandas tu bawah tu. Dia boleh terbang slow dia naik atas bumbung. Slow dia. Memang malam tu semua nampak. Aduh. Kawan saya seorang lah tu, dia punya keturunan memang hijab terbuka daripada lahir. Jadi tiba-tiba dia macam kena rasuk tau. Dia buka tomoy lah. Dia buka tomoy. Jadi saya tarik dia tu dengan lagi 2 sahabat saya. Jadi kami berapa? Ada 2 orang pegang dia. Saya ke berempat lah. Tarik. Lepas tu kami pergi seberang jalan. Dekat situ ada lampu jalan tau. Lampu jalan, kami duduk bawah lampu jalan. Okey, sampai lampu jalan tu kami nak pergi daripada tempat tu, kami pergi belah kanan lah. Menuju belah kanan nak pergi nak tinggal ke tempat tu sebentar bagi kawan ni orang kata apa, okey sikit. Lepas dia lampu pertama tu, lampu tu meletup. Ni real bang real. Saksi pun ada lagi. Lepas tu pergi kat lampu kedua pun sampai ke 5 tiang lampu terbakar. Lepas tu masa lampu 5 terbakar tu, okey, abang pernah tengok tak kain ke kita pegang hujung kain kan, kat hujung tu lepas tu jadi bawah ke kembang kan? Okey. Macam tu lah kain, macam ada kain tu keadaan macam tu. Daripada lampu pertama dia terbang sampai lampu kelima tapi seberang jalan. Dia seberang jalan, dia sampai ke situ, dia berhenti statik tapi dia terbang tak sejak tanah. Macam cerita hantu orang putih tu. Dia sampai kat depan kami tu, dia seberang jalan, dia berubah jadi bentuk orang tapi kain putih. Apa benda pula ni? Ni real lah. Tak tahu benda apa. Tapi suara dia garau, dia kata kenapa datang sini. Dia cakap tu, kenapa datang sini, dia kata. Dia cakap tu, kenapa datang sini, dia kata. Lepas tu saya diam lah. Dia kata kami datang bukan nak bergaduh, kami datang nak silaturahim. Lepas tu cuma nak makan kacang, dia cakap. Habis ada offer dia sikit kacang nak kacang. Tak ada. Lepas tu kawan saya pun saya kata okey tak. Saya baca Fatihah, saya tepuk belakang dia okey. Lepas tu saya kata okey, saya bagi minum air. Lepas tu kami pergi tempat asal balik. Kawan saya baru keluar malam tu. Dia tunjuk memang semua gambar tu real. Jadi saya cakap lah okey, semua nampak lah. Nampak okey, sekarang ni kita balik.
kita balik kebetulan masa tu saya kita pun belajar kebatinan. Jadi saya tepuk tanah 3 kali. Pump sekali. Rupanya pasak bumi. Okey. Lepas tu kami balik rumah. Rumah saya asing tau. Sini saya dekat apa ni pekan di Ayaya tu. Saya pula dekat rumah dekat apa ni? Rumah flat, rumah apartmen. Satu lagi tim dekat mana tak tahu. Okey, dua rumah ni penghuni yang daripada tempat tu dia ketuk pintu. Dia kata tolong padam gambar tadi. Oh. Dia kata tolong padam gambar tadi. Lepas tu dia marah. Kenapa bawa budak tu? Mana maksudnya saya lah. Lepas tu kawan saya Haji Islam ni telefon dia. Riz, kau padam semua benda tu, gambar tu. Dia kata kenapa? Dia datang rumah ni ketuk pintu ni. Kawan aku semua demam ni lah. Semua dah pucat muka. Ada yang pengsan lah sebab benda tu betul-betul depan rumah. Jadi saya pun malam tu padam kebetulan pula pakcik saya telefon. Riz, gambar tu ada tak? Saya kata dah padam pakcik. Kenapa padam tu dah? Ada orang nak beli 15 keping 60,000. Sekarang tu saya jadi menyesal sekarang. Aduh, kalau tak boleh juga bagi footage kat Acap ni. Tapi sebab gambar tu memang real bang, memang real. Kawan sebab kami tengok malam tu, kami tunjuk dekat yang mana tengok malam tu. Gambar pocong, gambar pontianak, semua real. Memang lillahi ta'ala real. Bukan edit, bukan yang orang kata apa buat-buat. Okey, lepas tu kisah yang kebaya hijau dia ada kisah kebaya hijau tu. Kebaya hijau tu asalnya daripada Cameron Island. Jauh dia merantau sampai ke Salam. Dia naik satu lori. Lori tu bawa sayur tak silap. Jadi bila bawa sayur, dia naik lori jasa je nak takutkan orang lori tu. Tapi orang lori tu singgah kat Salam sembahyang subuh. Salam dah pagi kan dia berkabus situ. Jadi dia ingat Cameron Island dia turun lah. Turun lori belah. Jadi tinggal lah kawan tu. Nak beli tiket bas tak pandai pula tu kan. Lepas tu pula bila orang pergi situ ambil gambar, akan dapat gambar kebaya hijau tu. Rupanya dia datang dia minta tolong, dia hantar balik dia pergi sana. Itulah Tu yang dia bila kita ambil kamera. Dia kita dapat gambar dia sebab dia minta tolong hantar balik. Saya lepas tu saya panggil guru saya pergi. Guru saya cakap, Riz, ni dia minta hantar balik. Saya kata, pakcik lah hantar. Kamu dah hantar. Dia kata, pakcik dah hantar. Lagi afdol. Lepas tu, jadi pakcik saya kata, okey jom. Lepas tu saya kata, pakcik dah. Habis benda tu masuk dah kereta. Tak. Dia ikut belakang lah, jalan kaki. Okey. Kami hantar pakcik saya tu. Lepas tu benda tu ikut aja pakcik dah. Hantar, saya tanya dia. Pakcik hantar tu dia ada bagi apa-apa tak? Tak ada bagi apa-apa. Dia bagi terima kasih. Ingat dia bagilah barang-barang pun lah. Barang mistik ke apa. Betul. Kalau tahu belikan tiket bas je. Beli tiket bas kan, duduklah kau situ sorang-sorang. Banyak lagi kisah macam depan dengan hantu raya. Depan dengan orang kata apa, nenek kembayan, banyak lah. Okey. Maybe next time lah kita buat satu session dengan rumah saya ni. Kadang pergi mana-mana mata saya akan nampak. Okey, kadang sembang. Kadang pergi mana-mana kampung ke pergi mana-mana akan ada datang tengok. Macam tu lah, pocong ke pontianak. Kadang-kadang masuk lift pun dengan benda-benda tu kali masuk. Tapi kita duduk diam lah. Sudah. Saya kalau macam Acap, anak Acap yang sulung tu, tapi sekarang dia dah umur dah 8 tahun. Dia dah kurang sikit lah. Masa kecil-kecil dulu kita jadi risau, jadi rimas. Sikit-sikit nampak, sikit-sikit nampak gitu je. Engkau ni aduh. Tapi alhamdulillah lah, dia makin besar makin kurang. Macam saya buka kan sebab nak kata apa, biasakan dia dengan benda-benda ni kan. Nak bagi dia takut dengan benda ni. Tu ya. Okey, ada satu mungkin soalan yang terakhir untuk kita punya session malam ni. Cik Lan ada tanya, bang, saya selalu bau kasturi kijang. Kenapa Kasturi kijang ni Acap selalu nampak kat surau je pakcik-pakcik pakai. Kasturi kijang ni dia tengok kalau orang tu pakai kasturi kijang dia macam mana sekali lalu je. Dia kasturi kijang ni dia kalau daripada bab mistik. Selalunya yang lalu ni orang kata apa, tengok tu bunian-bunian yang
Sebab bunian kan dia suka wangi-wangian. Jadi benda ni kasturi kijang ni memang orang kata apa famous lah kalau dalam bab mistik ni. Kalau hitam ni selalunya untuk senjata. Okey. Untuk mandi senjata, lepas mandi senjata kita akan sapu kasturi hitam. Putih selalu untuk pakaiannya. Tapi jarang lah kasturi kijang ni benda-benda mistik. Nak ni dia selalunya bau bunga kenanga, bunga cempaka, bunga melati. Macam saya selalu bunga melati. Mungkin Cik Lan tu terbau bauan dia sendiri kot. Takut ada bau lain kot. Sebab saya memang kat rumah memang banyak minyak. Mungkin juga yang lalu tu yang dikatakan bunian tu memakai kasturi kijang yang sama mungkin. Mungkin beli kat mana lah. Mungkin kita bersangka baik je lah supaya kita tak rasa macam takut sangat ke apa ke kan. Bau bunga tu memang selalu juga ada lalu. Wah, lain macam ni abang Cik Lan ni. Nak sedap nak rasa bau bunga tu pergi Bukit Cerakah. Bukit apa? Cerakah? Bukit Cerakah Shah Alam tu, masuk pintu gerbang tu terus sikit. Okey. Duduk kat parking dah. InsyaAllah ada bau kat situ pun boleh tahan kat orang-orang dan tapi taklah kuat sangat. Bukit Cerakah, lepas tu dekat Makam Jugra. Dah tinggal rumah seorang-seorang dah hampir 6 tahun. Lama. Lama tu bang. Kan? Tak apa, Cik Lan kata dia nak kongsikan kisah seram dia. Mungkin kita akan jemput Cik Lan untuk berkongsikan kisah-kisah dia. Dan juga dengan Bang Wacan juga kita akan jemput sebab Acap ni dah bersiaran hampir 2 jam 15 minit. Kita akan sambung pada episod yang akan datang lah. Boleh bang? Boleh. Alright. Okay, Bang Wacan terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia kisah daripada apa tadi nama dia? Abang Macan Putih. Lain macam Bib. Tapi kalaulah yang cerita yang kedua tadi tu, kalaulah gambar tu dapat disimpan meletup Bib. Meletup. Meletup gambar tu. Memang rasanya sekarang ni Abang Macan pun dah lagi famous daripada Acap. InsyaAllah kita kalau untuk bersama dengan setiap hari Selasa tu Acap akan bersama dengan tim Arkib Angka Negara. Yang dengan hari Selasa kita akan mula pada jam 10.30 malam. Dan hari Rabu dan Khamis Acap akan start antara jam 11 hingga 11.30 malam. Okay? Alright. So dia punya format dia 1 jam yang awal tu Acap akan bacakan cerita untuk rakaman untuk kita buat sekali rakaman untuk saluran merah. Dan kemudian session yang kedua, sejam yang kedua tu kita akan buka ruang untuk para penonton dan juga followers untuk bersembang kisah-kisah seram mereka bersama dengan Acap secara live. Alright, so standby cerita-cerita korang. Kita ada Rabu dan Khamis untuk sembang-sembang lah. Alright. Okay, so itu sahaja daripada Acap. Acap ucapkan jutaan terima kasih kepada yang dah hadir pada malam ini. Terima kasih pada 1,900 view orang yang dah menonton pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak yang telah memberikan sumbangan, gift apa semua. Terima kasih Acap ucapkan. Semoga Allah saja yang dapat membalas jasa kalian tu. Alright. Jadi pesanan Acap sebelum Acap end live ni, solat jangan tinggal geng. Banyakkan berzikir, banyakkan berselawat. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Jadi semoga kita jumpa lagi di lain episod. #Serampa. Ni yang belum follow tu tekan follow. Kamar Ramah, kau saksi abadi, cerita hidup yang penuh duri. Takkan hilang walau ku pergi, kau kekal di sini menemani.